Nampak gaya pilihan raya di Sabah kali ini JRS, PH, DAP, PKR dan juga Barisan Nasional menghadapi kesukaran. Pasal apa? Sekarang rakyat Sabah pendalaman dah mula tahu tentang isu penyelewengan duit, terima rasuah berjuta-juta. Ada yang dalam video mengaku hangguk, ya betul, ada terima sekian ratus ribu, campur sekian ratus ribu, campur sekian ratus ribu, jadi juta. Tapi rakyat yang duduk di bawah dia, duduk dalam kadar kemiskinan, kesusahan, pada fuck off. Inilah perkataan yang paling sesuai pada pemimpin-pemimpin. Celakalah anak macam gambar ni, tak sesuai langsung nak dipuji, patutnya dikeji. Nanti adalah anjing-anjing mai amboi bahasa. Habis tu hang ambil juta-juta untuk apa ni? Hang terima rasuah. Weh, tak malu ke weh? Orang rakyat kita mengalami kesusahan, pendalaman sana nak dapat jalan pun susah, nak dapat bantuan pun susah. Hanya muka setiap kali pilihan raya baru nak mai, baru nak ada, baru nak wujud. Dah macam dengan cerita Doraemon pun ada pokok ni. Itu ajaib. Mai menari bagi duit. Tapi masa habis saja pilihan raya, tengoklah hasil dia. Ini kenyataan yang mana ada bukti yang lengkap. Penerima rasuah dan pemberi rasuah. Hei, takkan kita nak dibodohkan lagi? Bukan saja untuk rakyat-rakyat yang ada saja di Sabah. Malah kena ingat, yang duduk di Malaysia pun kena ingat. Di sana berlaku keterisan, di sini pun berlaku keterisan. Sebab tu aku bangga dengan kata-kata daripada MB Sanusi. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kan, kami di 4 negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional, tidak ada pemimpin-pemimpin atau adun-adun kami yang mana mereka di-viral dalam video menerima rasuah. Tidak ada seorang pun. Tapi di Sabah sana terang menerang dengan berapa jumlah yang diambil, berapa yang diberi, tapi projek tak bagi. Nampak gayanya. Patutlah pun puak-puak anjing-anjing DAP, anjing-anjing PKR, PH, BN, mereka bagaikan mengelupur apabila lontaran suara daripada Parlimen Perikatan Nasional PAS sendiri apabila melontarkan kata-kata hikmah ini. Dan akhirnya hari ini mereka sedang bergolak dan memikirkan cara bagaimana untuk kita nak tutup benda ni. Isu zarar itu hampa pakai mahkamah untuk buat gag order, so orang tak boleh nak cakap. Isu ni tak dan dah. Benda dah viral. Terima kasih pada mahasiswa, terima kasih pada pemuda-pemuda PAS Sabah yang masuk ke pendalaman, bawa video tunjuk cerita ni yang berlaku, ini menjadi. Ingat JRS, PH, BN, DAP, PKR, amanah. Ini adalah benda yang hampa buat, hampa tanggung untuk lawan kali ni. Dulu hampa buat rakyat ni sopan dengan mengharap pada hampa. Nanti tarikh yang telah ditetapkan, hampa lah yang akan mengharap pada rakyat. Dan rakyat hari ini akan ajak hampa cukup-cukup sebab hampa adalah pemimpin yang korang ajak. Faham?